15 rahsia supermarket yang disembunyikan kepada orang ramai. Setiap kali kita masuk supermarket, kita rasa kita sedang membuat keputusan sendiri. Kita pilih barang yang kita suka, kita bandingkan harga, kemudian kita masukkan barang ke dalam troli. Tapi hakikatnya, banyak perkara dalam supermarket dah dirancang lebih awal. Daripada susunan rak, muzik yang dimainkan, bau di dalam kedai sampailah lokasi barang keperluan harian, semuanya mempunyai satu tujuan. Membuatkan kita berjalan lebih lama, melihat banyak produk dan akhirnya membeli lebih banyak daripada apa yang kita nak. Sebab tu kadang-kadang bila kita masuk supermarket cuma nak beli susu atau roti, tapi keluar dengan troli yang penuh dengan barang yang langsung kita tak nak pun sebenarnya. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil daripada gabungan psikologi pengguna, strategi pemasaran dan reka bentuk kedai yang dah dikaji bertahun-tahun. Nombor 1, barang paling penting sengaja diletakkan jauh ke belakang. Korang pernah perasan tak? Barang macam susu, telur, ayam atau roti biasanya bukan berada dekat depan pintu masuk. Kenapa? Sebab supermarket nak kita jalan melalui sebanyak mungkin kawasan sebelum sampai kepada barang yang kita perlukan. Bayangkan, seseorang masuk supermarket sebab nak beli susu je. Kalau susu berada dekat betul-betul depan pintu, kita mungkin masuk, ambil susu, lepas tu terus keluar. Tapi bila susu berada dekat jauh bahagian belakang, kita kena melalui lorong makanan ringan, minuman, produk kecantikan, makanan segera dan pelbagai promosi. Sepanjang perjalanan tu, otak kita terima ratusan rangsangan visual. Walaupun kita tak bercadang membeli sesuatu, kemungkinan kita nampak satu produk dan terfikir, dah lama lah tak makan benda ni, ambil lah. Akhirnya barang tambahan masuk ke dalam troli. Nombor 2, produk mahal diletakkan pada paras mata. Rak supermarket bukan disusun secara rawak. Paras mata adalah kawasan paling bernilai dalam sebuah rak. Sebab manusia biasanya melihat lurus ke hadapan ketika berjalan. Produk yang berada pada paras mata mendapat perhatian paling tinggi. Sebab tu jenama besar sanggup membayar lebih untuk mendapatkan lokasi tersebut. Produk yang lebih murah atau jenama kurang dikenali sering diletakkan di bahagian bawah atau paling atas. Jadi, kalau kita nak berjimat, jangan cuba tengok barang pada paras mata. Cuba tengok bahagian bawah rak. Kadang-kadang produk yang sama fungsi mempunyai harga jauh lagi murah. Nombor 3, troli semakin besar untuk kita beli makin banyak. Troli supermarket zaman sekarang jauh lagi besar berbanding zaman dulu. Kenapa? Sebab ada kaitan dengan psikologi manusia. Apabila troli besar tapi barang dalamnya sikit, otak kita rasa macam banyak lagi ruang kosong ni. Ia membuatkan kita rasa perlu tambah barang lagi. Sebaliknya, kalau gunakan bako kecil atau troli kecil, ruang yang cepat penuh memberikan isyarat kepada otak bahawa kita dah beli banyak. Sebab tu, banyak supermarket moden menggunakan troli besar walaupun majoriti pelanggan tak beli barang dalam jumlah besar. Nombor 4, harga RM9.99 bukan hanya strategi murah. Kita semua tahu harga macam RM9.99 sebenarnya hampir sama dengan RM10. Tapi otak manusia tak proses begitu. Apabila lihat RM9.99, otak lebih mudah membaca nombor pertama iaitu 9. Ia terasa lebih murah walaupun bezanya hanya 1 sen. Strategi ini dipanggil charm pricing. Sebab tu banyak produk menggunakan harga seperti RM4.99, RM19.90, RM99.90. Bukan sebab kos sebenar, tapi sebab ia mengubah persepsi pembeli. Nombor 5, supermarket saja buat banyak laluan supaya kita berpusing. Kebanyakan supermarket tak direka seperti gudang. Ia direka seperti perjalanan. Korang mungkin perasan, laluan dalam supermarket membuatkan kita rasa berpusing dan melalui banyak lorong. Ini supaya kita terdedah kepada lebih banyak produk. Kalau semua barang disusun secara terus dan mudah, pelanggan akan masuk, ambil barang, lepas tu ciao. Tapi apabila laluan dibuat dengan panjang, masa kita berada dalam kedai semakin tinggi. Dan bila semakin lama kita berada dalam supermarket, semakin tinggi peluang kita untuk membeli sesuatu. Nombor 6, barang promosi di hujung lorong sebenarnya strategi besar. Bahagian hujung lorong yang dipanggil end cap adalah antara kawasan paling mahal dalam supermarket.
Ramai ingat produk dekat hujung tu murah sebab promosi, tapi tak semestinya. Kawasan tu sangat bernilai sebab hampir semua pelanggan akan nampak produk tersebut ketika melalui lorong. Syarikat sanggup membayar untuk mendapatkan tempat tu kerana ia memberikan pendedahan yang tinggi. Kadang-kadang harga nampak murah, tapi kadang-kadang ia hanya nampak murah kerana ia diletakkan di lokasi paling menarik perhatian. Nombor 7, bau dalam supermarket bukanlah kebetulan. Pernah tak masuk supermarket dan tiba-tiba rasa lapar? Mungkin terhidu bau roti dibakar, bau ayam panggang. Setengah supermarket menggunakan strategi diria untuk mempengaruhi pelanggan. Bau makanan boleh merangsang selera dan membuatkan seseorang lebih mudah membeli makanan. Sebab tu, bahagian bakery sering ditempatkan dekat kawasan masuk. Supermarket bukan hanya jual menggunakan mata, mereka menggunakan hidung juga. Nombor 8, muzik perlahan buatkan kita beli lagi banyak. Supermarket biasanya tak memainkan muzik secara rawak. Muzik yang perlahan boleh membuatkan pelanggan bergerak lebih santai. Apabila seseorang berjalan lebih perlahan, mereka menghabiskan lebih banyak waktu dalam kedai. Lebih banyak waktu bermaksud lebih banyak peluang melihat produk. Sebaliknya, muzik yang laju buatkan pelanggan lagi cepat bergerak. Sebab tu kadang-kadang restoran makanan segera biasanya menggunakan muzik yang lebih pantas sebab diorang nak pelanggan makan lepas tu gerak. Nombor 9, produk kanak-kanak diletakkan rendah. Kalau perasan, produk macam bijirin kanak-kanak, gula-gula atau makanan ringan untuk kanak-kanak selalunya diletakkan pada paras mata budak. Kenapa? Sebab supermarket tahu kanak-kanak mempunyai kuasa mempengaruhi keputusan pembelian ibu bapa. Apabila kanak-kanak nampak produk menarik dengan gambar kartun, mereka lebih cenderung untuk minta. Dan ramai mak bapak akhirnya membeli untuk mengelakkan anak kecewa. Nombor 10, produk mahal diletakkan dekat produk biasa. Supermarket menggunakan teknik perbandingan harga. Contohnya, mereka meletakkan kopi premium RM30 sebelah kopi biasa RM15. Bila kita nampak kopi RM30 terlebih dulu, kopi RM15, kita nampak macam ni lagi murah. Walaupun sebelum tu RM15 mungkin kita rasa mahal. Otak manusia membuat keputusan berdasarkan perbandingan, bukan nilai sebenar. Nombor 11, laluan keluar banyak dengan barang impulsif. Perasan tak? Kawasan kaunter bayaran penuh dengan coklat, bateri, gula-gula dan barangan kecil. Ini bukan kebetulan. Kawasan tu dipanggil impulse buying zone. Masa kita duduk tunggu giliran nak bayar, kita yang tengah bosan-bosan tunggu pun akan senang nak ambil barang tambahan yang ada dekat area kaunter. Barang kecil macam harga coklat RM3 nampak macam tak penting. Tapi kalau ribuan pelanggan beli setiap hari, jumlah keuntungan boleh jadi sangat besar. Yang ke-12, supermarket ni jual pengalaman, bukannya sekadar barang. Supermarket moden tak lagi mahu kelihatan seperti tempat simpan barang. Diorang nak jadi tempat yang selesa. Lampu yang cantik, lorong luas, muzik, susunan warna, malah suhu dalam kedai semuanya direka untuk membuatkan pelanggan rasa selesa. Apabila seseorang selesa, mereka lebih lama berada di dalam kedai. Dan pelanggan yang lebih lama berada dalam kedai biasanya berbelanja pun lebih banyak. Nombor 13, barang asas murah digunakan untuk menarik pelanggan. Ada produk yang supermarket sengaja jual dengan harga keuntungan yang kecil. Contohnya, ayam panggang seko harga belas-belas je, atau telur murah. Tujuannya bukan sebab diorang nak untung besar daripada barang tu, tapi barang tu adalah untuk menarik pelanggan datang. Apabila pelanggan dah datang, beli telur murah atau beli ayam panggang murah, pelanggan mungkin akan beli 10 barang lain yang memberikan keuntungan jauh lagi tinggi. Strategi ni dipanggil sebagai loss leader. Nombor 14, member card bukan hanya untuk diskaun. Ramai orang fikir kad ahli hanya untuk dapat harga murah. Tapi sebenarnya ia juga membantu supermarket memahami corak pembelian pelanggan. Supermarket boleh tahu produk apa yang kita selalu beli, berapa kerap kita datang, promosi apa yang menarik perhatian kita. Maklumat ni digunakan untuk menghasilkan pemasaran yang lebih tepat.
Nombor 15, supermarket tak nak kita beli apa yang kita nak je. Rahsia terbesar supermarket adalah diorang tak nak kita datang dengan rancangan yang terlalu tepat. Supermarket nak kita meneroka sebab keuntungan besar datang daripada pembelian yang tidak dirancang. Seseorang mungkin datang sebab nak beli sabun, tapi bila nampak promosi makanan ringan, minuman, pakaian atau barangan rumah, jumlah pembelian pun meningkat. Supermarket moden dibina berdasarkan satu idea. Bukan bagaimana membuat pelanggan membeli barang, tapi bagaimana membuat pelanggan membeli lebih banyak daripada rancangan asal. Jadi lain kali bila masuk supermarket, cuba perhatikan sekeliling. Tanya diri sendiri, aku pilih barang ni sebab aku perlukan atau aku pilih sebab supermarket nak aku nampak barang ni? Kerana dalam dunia moden, membeli belah bukan hanya tentang apa yang kita nak. Kadang-kadang ia tentang bagaimana sesuatu membuatkan kita rasa nak.